Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita dalam membincangkan tentang makhraj huruf dan juga huruf-huruf yang keluar daripada makhraj huruf tersebut. InsyaAllah. Baik, untuk itu silakan tumpu perhatian sahabat-sahabat kepada papan putih di belakang saya. Di sebelah kiri saya ini terdapat rajah keratan mulut kita, di mana keluarnya huruf tersebut. Baik, kita masih berlega, perhatikan saya jelaskan. Kita masih berlega dengan makhraj rongga mulut iaitu al-jauf. Di mana rongga mulut di sini? Iaitu kita masih membicarakan huruf alif, waw dan ya. Dan kita perhatikan bahawa huruf ya, alif, waw dan ya ni keluarnya daripada rongga mulut. Iaitu pertama huruf alif dari seluruh rongga mulut ini, huruf ya daripada perut lidah dan huruf waw dengan memoncongkan bibir. Itu kita dah jelaskan sebelum ni. Dan alif, waw dan ya ini akan menjadi huruf mad. Huruf mad, iaitu syaratnya sebelum alif terdapat huruf yang berbaris alif, sebelum waw terdapat huruf berbaris waw, sebelum ya terdapat huruf berbaris ya, barulah dia jadi mad. Kemudian, perhatikan di sini sifat dia. Sifat huruf alif, waw dan ya ni sama, 5 sifatnya sama. Iaitu jahar, nafas tertahan, rahawah, suara terlepas, istifal, pangkal lidah tidak terangkat, infitah, rongga antara lidah dengan lelangit terbuka, ismat, tidak mudah keluar huruf menyebutnya, alif, waw dan ya ini, dan tetapi huruf waw dan ya ini, apabila sebelumnya terdapat huruf ya atau waw yang dapat huruf sebelumnya berbaris alif, maka saya buat astar sini, ini kenyataannya, iaitu dia akan bersifat lim pada waw dan ya sahaja. Kalau tidak berlaku ini, maka dia semua ketiga-tiga itu akan bersifat bacaan dengan bacaan mad, iaitu mad asli kita kenal antaranya. Atau mad lazim kalimah bergantung kepada huruf mad ini bertemu dengan huruf apa selepasnya. Baik, selesai. Kemudian kita pergi jadikan dia baris. Alif, waw dan ya menjadikan baris mengeluarkan bunyi, iaitu pertama dia ambil huruf alif itu. Huruf alif itu sendiri dia potong kepala dia, potong ekor dia, dia terbalikkan begini lebih kurang. Jadi baris atas. Baris alif saya panggil. Kemudian huruf waw itu sendiri dikecilkan dia bawa ke atas huruf itu, letak atas huruf. Dia dipanggil baris waw atau baris hadapan atau baris dhammah. Dan kemudian huruf ya, dia potong kepalanya, dia potong ekornya, dia buang titiknya, tinggallah satu baris begini, diturunkan dia begitu. Tapi dia duduk bawah huruf, dipanggil baris ya. Ingat balik, ini ulangan. Ingat sifatnya. Okey, selesai. Baik, apabila kita beri dia baris 2, apa bunyinya? Bila dia baris 1, bunyinya bunyi vokal alif a, vokal waw u, vokal ya i, bunyinya. Jadi apa saja huruf kita bubuh dia baris 1, alif, baris alif, misal kata ba bunyinya. Baris bawah, b. Baris depan, bu bunyinya. Ta, ti, tu. Tha, si, su. Begitulah seterusnya sehinggalah huruf ya itu sendiri. Ya, yi, yu, wa, wi, wu, a, i, u. Kalau alif itu, diberikan 3 baris ni tadi. Baris alif, baris waw, baris ya. Jadi baris alif bunyinya a, i, u. Okey. Apa jadi kalau kita bubuh 2 baris? Kita akan jumpa dalam Al-Quran terdapat 2 baris. Itu baris 2 alif saya buat. Baris 2 alif. Macam mana rupa baris 2? Sama ada bentuk dia macam ni. Sama ada dia berselisih ataupun selari. Baik, bagaimana nama bunyi dia? Iaitu kalau kita ambil baris 1 tadi bunyinya A. Jadi bila kita nak tu, kita kena tambah baris 1 tu. Yang kedua tu baris yang ni, iaitu dia asalnya daripada mana? Yang baris 2 ni, iaitu asalnya baris 1. Iaitu ada, kata kita ambil alif lah. Hamzah atau hamzah tambah bunyinya apa ni? A. Bila tambah je baris 2 ni, jadi bunyinya tambah nun di sini. Tu bunyinya an. Baris atas bunyinya an. Baik. Kalau tambah nun, maknanya kita tambah nun. Asalnya, baik saya buat cantik-cantik sikit. Iaitu huruf hamzah. Kita ambil huruf hamzah lah.
Sebab dalam Resam Osmani rajin guna hamzah. Iaitu baris alif, baris 2. Satu lagi alif tu gantinya, iaitu sebawah sini. Inilah baris yang kedua, yang alif tu. Jadi bunyinya apa? An. Okey. Kalau baris 2 ya, baris 2 waw dulu. Waw. Waw. Iaitu dia akan ada 2 waw di atas huruf. Ini huruf baris 2. Ini huruf baris waw 2. Ada 2 waw di situ. Sama juga iaitu hamzah, waw, u tambah nun. Bunyinya un. Bunyinya an, in, un. Bila baris 2. An, in, un. Okey. Baik, yang penghamisan sekali baris yang ketiga. Dah tak ada tempat nak tulis. Baris ketiga. Iaitu baris ketiga, baris 2 ya. 2 ya. Macam mana baris 2 ya? Iaitu ini huruf baris 2 di bawah sini. Okey, duduknya di bawah baris 2. Macam ada baris alif juga. Jadi apa dia bagaimana nak membacanya? Ya, kita tambahkan huruf iaitu nun juga macam ni. Hamzah, baris hamzah baris ya tambah nun. Bunyinya in. Jadi bunyinya an, un, in ataupun an, in, un ataupun in, un, an, mana-mana saja boleh. Asalkan dia baris 2, sahabat tahu bahawa dia adalah ditambah baris yang kedua itu adalah huruf nun. Huruf nun. Ini baris yang kedua. Baris yang kedua dia adalah nun. Jadi bunyinya bacaan ni itulah hamzah alif nun an, hamzah waw nun un, hamzah ya nun in bunyinya. Dia tu datangnya vokal an, in dan un. Okey? Boleh faham Jadi sekarang kita dah ada berapa vokal bunyi yang kita akan gunakan dalam Al-Quran, yang kita akan jumpa dalam Al-Quran. A, I, U, an, in, un. Misal kata huruf ba sini an, sini un, sini yin bunyinya. An, un, yin bunyinya. Begitu kalau kita tambah di baris 2. Okey. Jadi dah faham dah baris 2. Baris 2 ni pun dalam Al-Quran ada macam-macam. Cerita tak pasal baris, kita cerita pasal bunyi dulu. Bunyi huruf baris 2 tu. Baik. Baris 2 ini boleh jadi dengan dengung, boleh jadi izhar bunyinya. Nanti kita akan jelaskan tentang tu. Tentang bunyi izhar dia, satu harakat saja bacaannya. Dia tidak berdengung. Itu bunyi izhar. An, in, un. Tapi kalau dia berdengung, an, in, un, makna bunyi nun tu lama dengan lebih kadar 2 harakat. Kalau kita sebut a, i, u, 1 harakat. Kalau kita sebut an, in, un pun 1 harakat juga. Tapi bila kita panjangkan 2 harakat, an, in, un, jadi itulah dia baris 2. Baris 2. Jadi kita dapat 6 bunyi asas. A, I, U, an, in, un. Jadi semua ini akan berubah apabila bertemunya huruf-huruf mat ini bertemu dengan huruf-huruf berikutnya. Kalau bertemu dengan hamzah, apa jadi dia? Bertemu dengan huruf yang bertasydid, huruf mat ni bertemu dengan huruf bertasydid, apa jadi dia? Bertemu dengan huruf yang sukun yang mati atau sukun asli, apa jadi je. Jadi maka keluarlah segala hukum darinya. Cara membaca jadi berubah pada mat tadi. Ada yang baca 2 harakat, ada yang baca 4 atau 5 harakat, ada yang baca 6 harakat. Ada yang boleh dibaca 2, 4 atau 6 bila dia bertemu dengan sukun mendatang. Gitu. Baik. Jadi itulah dia yang dapat saya jelaskan tentang baris 2. Jadi baris 2. Baik. Saya nak pergi sedikit lagi, iaitu berkaitan dengan alif yang ada tanda. Ada tanda dia. Jadi saya pergi buka muka kedua.
Okey. Cuba perhatikan di sini. Makhraj huruf saya dah jelaskan, ya, iaitu huruf alif, rongga mulut alif, waw dan ya tadi. Sifatnya saya dah jelaskan kenapa dia jadi lin ni, ya, sifat tunggal ini sifat berlawanan, iaitu sini rahawah ada sifat tawasud antara rahawah dengan syiddah, dan kemudian terdapat alif ini ada tanda bulat. Ini adalah bacaan tashhil, bacaan antara hamzah dengan alif. Kalau kita jumpa alif ni, ada peranan alif. Kemudian kita jumpa alif, ada kepala dia, ada huruf nombor 5 Arab atau khodamir. Pada alif, pada waw dan ya. Jadi, ada pada suratan, ada pada tulisan lah. Suratan ni mana ada pada tulisan. Kita boleh lihat dalam Al-Quran ada dia. Iaitu alif ni. Ya, yang tanda ni. Tetapi tidak ada dalam bacaan. Contohnya di sini. Ya ayyuhallazina kafaru. Perhatikan di sini. Dia tak ada pada bacaan. Hanya ada pada tulisan untuk melengkapkan kafaru itu. Kalimah kafaru. Ulaika. Perhatikan di sini hamzah. Waw. Waw dia, kepala dia ada khodamir ataupun nombor 5 Arab itu. Saya suka panggil nombor 5 Arab lah. Dia macam nombor 5 tu. Iaitu kita tak baca dengan mat. Kerana walaupun dia ada waw di sini. Kita baca hamzah itu baris depan dengan satu harakat saja. Ulaika. Itu contoh dia. Jadi baru saya jelaskan iaitu dua perkara berkenaan dengan huruf alif digunakan yang atasnya ada titik hitam tu bacaannya tashhil antara bacaan hamzah dan dia ada dalam surah Fussilat saja. Jadi itu satu saja dalam Al-Quran, ada satu tempat saja. Surah Fussilat. Baik. Kemudian tadi ada kepala yang ada bentuk khodamir atau nombor 5 Arab itu. Ada pada tulisan, tidak ada pada bacaan. Jadi jangan risaulah kalau nampak macam ni. Kafaru, kita baca ya ayyuhallazina kafaru. Iaitu ru dengan mat asli saja. Tak ada kena-mengena dengan alif yang ada nombor 5 Arab itu. Sini sama juga. Iaitu tak payah kita kisahkan tentang waw itu. Dia ambil hamzah baris waw saja. Ulaika. Begitu je dia. Itu tak boleh baca dengan mat. Itu saja saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi dalam Asas Tajwid.